Abang dan juga Kak tengah cari kursi untuk solat. Untuk nak beramal ibadah ni kan, di bulan puasa pula sekarang ni, ataupun bukan bulan puasa pun perlukan kursi juga untuk solat, terutamanya bila kita sakit lutut dan juga sakit pinggang. So cara dia untuk solat, kita nak solat menggunakan kerusi ini bang. Dan juga akak dia, hari ni saya nak cerita kepada abang dan juga akak pelbagai jenis kerusi yang ada di sini. So jom kita tengok jenis-jenis kerusi yang ada di sini bang. Mantap. Ini adalah kerusi yang pertama bang. Jenis yang pertama untuk kerusi ni, special dia bang, dia boleh buka bang. Dia boleh dua dalam satu lah. Untuk dijadikan tongkat pun boleh. Okey. Dan juga nak duduk pun boleh juga bang. Cara dia sangat mudah saja. Boleh close up sikit kamera ke depan. Cara dia sangat mudah. Abang nampak ini. Kita open je bang. Okey. Kita open dan kita tekan dekat bahagian atas ini. Dah boleh jadi kerusi bang. Dan terus boleh duduk. Gitu nampak. So kepada abang dan juga kak, mudah kan? Ini adalah jenis yang pertama, sangat sesuai untuk bawa pergi ke masjid. Untuk ayah-ayah ataupun mak-mak di luar sana yang nak dapatkan barang ni sangat-sangat bagus bang untuk pergi ke mana-mana, untuk memudahkan mak dan juga ayah kita berjalan. Kadang-kadang bila dah orang tua ni dia tak boleh nak jalan lama sangat, jadi boleh jadikan tongkat dan juga tempat duduk bang. Ini barang dia special. Kursi solat yang kedua bang, jenis dia yang ni bang, dia simple dan macam kursi biasa. Gitu. Boleh duduk bang kalau nak pergi solat kan. Untuk mak ayah mudah untuk dia duduk. Nak dengar ceramah ke, nak pergi solat tarawih ke, pergi mana-mana je senang untuk duduk. Dan lagi bila pergi travel jalan jauh, mak ayah dah tak boleh nak berjalan lama, tak boleh nak berdiri lama, beli kursi ni untuk senang duduk. Nak bawa pun senang je bang. Boleh jadikan juga tongkat. Gitu bawa. Untuk jenis yang ketiga bang, didatangkan dengan plastik bang. Dia macam kulit-kulit buaya macam gitu. Dia nampak. Nanti kita close up je abang tengok. Dia punya kulit tu macam kulit buaya. Tapi dia plastik lah. Boleh datang tengok terus lah. Abang datang tengok terus bang. Nampak tak dia punya kualiti plastik dia tu bang. Ada corak-corak dia lah. Didatangkan dengan corak-corak begini. Dan juga nak buka dia juga senang bang. Cara penggunaan dia juga sama juga macam ni. Boleh jadikan kerusi untuk solat bang. Mudah. Ini dia kan. Nak tutup dia pun macam gini je. Boleh bawa ke mana sahaja. Dengan mudah sahaja. Jenis yang keempat bang. Untuk kerusi solat. Ini dua dalam satu juga. Jenama Apple bang. Kerusi ni jenama Apple. Sebab apa saya cakap jenama Apple bang? Kalau nampak dekat sini, bentuk Apple bang. So ini kerusi dia. Boleh dijadikan kerusi solat. Dan juga boleh dijadikan sebagai untuk tongkat. Mana kata untuk mak ayah macam biasa di luar sana yang tak boleh nak jalan lama, tak boleh nak berdiri lama, dan lagi kan kita pergi travel ataupun raya ni, kita nak pergi rumah sanak saudara kan. Boleh bawa tongkat ni. Tak ada kursi, boleh jadikan ia kursi juga bang, untuk mak ayah kita duduk dengan selesa. Itu dia bang, jenama Apple. Untuk akak abang nak carikan kerusi solat juga untuk mak ayah, tapi nak ke arah healing-healing sikit, kerusi-kerusi healing zaman sekarang pun kita ada juga bang, iaitu bang kerusi jenis canvas bang. Ini bang, didatangkan dengan bentuk begini, memudahkan juga cara ataupun mudah untuk bawa juga. Yang penting dia nampak terkini bang. Trend terkini untuk mak ayah nak healing kan. Ini juga besi ni didatangkan dengan besi yang aluminium dan juga kuat lah untuk menahan duduk kat situ bang. Close up sikit. Jadi kepada abang dan juga kak, nak cari kursi untuk solat dan memudahkan mak ayah untuk berjalan dan duduk dengan mudah, dapatkan di mana? Hanya di iMedical Pharmacy, pusat rehab terbesar di Kelantan bang. Datang tu kat sini, dapatkan sekarang.